Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Korang takkan percaya apa yang kartun ni tunjuk pasal Malaysia. It's called a native to Malaysia. Cuba korang bayangkan. Korang tengah tengok cerita kartun favourite korang. Tiba-tiba, korang terlampak ke LCC atau apa-apa tentang Malaysia dalam kartun tu. Apa perasaan korang? Seronok? Terharu? Kenapa Faktor tanya? Sebab biasanya kita cuma dengar atau nampak Malaysia muncul dalam anime je kan? 誰この方 Malaysia. Malaysia! Tapi untuk senarai dalam video kali ini, korang akan nampak Malaysia muncul dalam banyak kartun-kartun terkenal bertaraf antarabangsa. Termasuklah kartun yang terpaling berpaling di paling korang takkan jangka. Jadi, tanpa membuang masa, jom bersama Faktau kita sediakan popcorn dan menonton. I need a good night's sleep, so get out. Oh, Mayolah nasi goreng. Kecap manis. Okay, fine. Terima kasih. 10 kali Malaysia muncul dalam kartun terkenal antarabangsa. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. The Simpsons. Ini merupakan kartun antara paling terkenal di seluruh dunia kan? Tapi tahu tak korang? That's not scary. I thought this was gonna be scary. Malaysia pernah muncul bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi 4 kali. Kali pertama nama Malaysia disebut adalah dalam musim kelima bertajuk But Get Famous, di mana terdapat babak dari The Simpsons. Tragic news tonight. 120 in a tidal wave in Kuala Lumpur. Yang meramalkan Kuala Lumpur akan dilanda gelombang air A pasang powerful tidal wave in Kuala Lumpur has 120 people. yang akan mengakibatkan seramai 120 orang kehilangan nyawa. Fakta pernah ceritakan pasal isu ni dalam video bertajuk 10 Ramalan Simpson benar-benar menjadi kenyataan. Naik babak dari The Simpsons yang meramalkan Kuala Lumpur akan dilanda gelombang air pasang yang akan mengakibatkan seramai 120 orang akan kehilangan nyawa. Kali kedua adalah dalam musim ke-6, episod ke-16 bertajuk Bart vs Australia. This line. So down there and say. Di mana peta Malaysia kelihatan pada glob bumi. Kali ketiga adalah pada musim ke-15 bertajuk She Used to Be My Girls. Holly, I saw your report on Kuala Lumpur. Di mana nama Kuala Lumpur disebut. Dan yang terakhir adalah dalam musim ke-30, episod ke-12 bertajuk The Girl on the Bus. I mean, Portugal is their layover when they connect to. Di mana nama Malaysia tertera pada buku milik Monroe. Banyak kan? Sebenarnya ada lagi tau. Oh, we don't serve duff no more. We got a Malaysian better than duff. Tapi faktor tak boleh masukkan sebab macam tak berapa sesuai untuk semua peringkat umur. 9. Totally Spies. Bagi mereka yang lahir pada tahun 80-an hingga 90-an, mesti cerita ini menyumbang zaman kanak-kanak korang kan? Mula terkenal sekitar awal 2000, Totally Spies mengisahkan 3 sahabat baik iaitu Sam, Clover dan Alex yang direkrut menjadi ejen perisik. Oleh organisasi rahsia iaitu Whoops dalam kartun ini. Korang bukan je dapat tengok pelbagai aksi dan komedi. Malah ada banyak gadget menarik yang digunakan oleh mereka. No. A digitized atomic bangle, better known as the dab. Sampai ada peminat yang buat library khas lagi untuk semua gadget-gadget yang pernah muncul dalam siri kartun ni. Tapi apa yang lagi menarik, dalam season 1 episod 24 bertajuk Man or Machine, Malaysia telah dipilih sebagai salah satu lokasi misi mereka. Wait a minute. In Malaysia, the Prime Minister has programmed the elevators of the Petronas Towers to drop 88 floors. Di mana dalam misi tersebut, mereka perlu menumpaskan robot yang menyamar sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Here I come. Oh, here I come. 8. War of Goliath. We must fight as one. War of Goliath merupakan sebuah filem animasi pada tahun 2012 yang dihasilkan sebagai sequel kepada novel karya H.G. Wells pada tahun 1898 bertajuk The War of the World. Dengan menggabungkan konsep steampunk dan science fiction, kartun ini mengisahkan tentang dunia 15 tahun selepas serangan pertama makhluk dari Marikh ke bumi. Untuk bersedia dengan serangan seterusnya, manusia telah membina teknologi peperangan yang canggih seperti mesin tempur gergasi diberi nama Goliath. Have you thought of a name for her? The Goliath, sir. An excellent choice. Yang akan dikendalikan oleh tentera elit dari organisasi antarabangsa. Dan apa yang gempaknya, masa pemilihan tentera elit, negara mana yang akan kendalikan Goliath tu? Tentera dari Malaysia telah dipilih. I give you Eric Wells from England, Lieutenant Jennifer Carter from the United States, Corporal Patrick O'Brien from Ireland, Sergeant Abraham Douglas from Canada, and Lieutenant Raja Iskandar Shah from Malaya. Nama dia dah macam nama-nama sultan pula kan? Oh ya, kartun antarabangsa yang diarahkan oleh Joe Pearson dengan grafik yang sangat-sangat menakjubkan ini sebenarnya dihasilkan oleh studio dari Malaysia, iaitu Tripod Entertainment. Tak sangka kan, studio dari Malaysia hasilkan animasi antarabangsa hasil gabungan 2D dan 3D yang betul-betul next level. 7. Batman Animated Series. Ya, korang tak salah dengar, Malaysia pernah muncul dalam kartun superhero terkenal iaitu Batman The Animated Series. Dalam musim pertama bertajuk The Demon's Quest, cerita bermula apabila Robin tiba-tiba hilang secara misteri. Hey! No word then, Master Bruce? None. And I've scoured the entire city. No one has seen either Robin or Dick Grayson for 2 days. Batman kemudian didekati oleh seorang lelaki misteri bernama Ra's al Ghul. I am he who is called Ra's al Ghul. Yang menawarkan bantuan untuk mencarinya. Keep your distance. I am merely old. Older perhaps than you can imagine, but not so old that I cannot assist you in your search. Yang menariknya, No! Yes. Unless you tell me how to find the mercenaries who did this. Where? To Malaysia, in a pagoda in the shadow of Mount Marapi. Malaysia menjadi salah satu lokasi penting dalam misi ini, iaitu tempat di mana Robin dan Talia al Ghul diculik dan disembunyikan. Tapi Gunung Merapi ni bukan dekat Indonesia ke? Batman siap datang ke Malaysia untuk meneruskan pencarian. Malah Ra's al Ghul turut memuji Malaysia lagi tau. The rainforests. The world depends upon its oxygen. Bangga betul kan? Bayangkan kalau ada crossover masa Batman datang Malaysia, lepas tu serempak dengan Kluang Man. Confirm lagi gempak. Teringat pula faktau pasal crossover Kluang Man dengan Polis Evo dan Kapla High Council. 6. Phineas and Ferb. Sekali lagi menarikkan sisi muncul dalam kartun antarabangsa. Mom! Phineas and Ferb are making a title sequence! Phineas and Ferb merupakan komedi animasi sitcom Amerika yang mengisahkan tentang dua adik-beradik yang kreatif cuba mengisi masa lapang mereka sepanjang cuti musim panas dengan melakukan pelbagai projek luar biasa. What are you doing? Fixing a time machine. You broke the exhibit? I'm telling Mom! What are you doing? You broke the exhibit? I'm telling Mom! Cool. Namun siapa sangka Malaysia membuat kemunculan dalam kartun antara terkenal di dunia ini dalam musim keempat episod 33 bertajuk Phineas and Ferb Save Summer. Cerita ini bermula dengan Phineas dan Ferb sedang mengadakan konsert secara virtual sambil menyanyikan lagu bertajuk Summer All Over the World.
Sepanjang nyanyian itu, lokasi konsert berubah-ubah ke negara yang berbeza-beza sehinggalah sampai ke Malaysia di mana Venus dan Ferb menyanyi di atas jambatan Menara KLCC. Walaupun keluar kejap je. Tapi momen tu dah cukup membuatkan kita rasa bangga kan? 5. Foster's Home for Imaginary Friends. Foster's Home for Imaginary Friends ialah sebuah siri televisyen animasi Amerika yang dicipta oleh Craig McCracken untuk Cartoon Network. Berlatar belakangkan dunia di mana kawan imajinasi wujud bersama manusia. Setiap episod lebih memfokuskan tentang kehidupan Mac dan kawan imajinasinya Blue melalui pelbagai penggembaraan harian yang sering membawa mereka ke dalam situasi mencabar dan kelakar. Namun dalam episod 5 musim ketiga bertajuk Duchess of Wales, ibu kepada Mac memberi amaran, Alright, I've had enough of these obnoxious neighbors. If this doesn't stop, we are moving! sekiranya kawan Mac iaitu Duchess tidak berhenti buat bising, mereka akan berpindah. Mac menjadi takut dan She means, tertanya-tanya. like, down the street or something, right? Pada masa itu, abangnya bernama Terence mendapat idea dan menyakat Mac yang mereka akan berpindah ke Singapura. Mom and I were talking about it while you were sleeping in. She said we're moving to Singapore. You mean Singapore? Yeah, that's right. All the way in Wisconsin. Wait, Singapore's in Malaysia. Hahaha, Terence ingat Singapura dalam Wisconsin dan Mac pula ingat Singapura dalam Malaysia. Do you know this flag? Myanmar. 4. Justice League. Tahu tak korang, Malaysia pernah kena serang dengan alien dalam dunia Justice League tau. Dalam episod awal bertajuk Secret Origins, Look at the size of that thing. Stay back, it's still hot. cerita bermula apabila makhluk asing dikenali sebagai White Martians mula menyerang bumi secara besar-besaran. Namun ketika pertempuran berlaku, It's not safe here. Get out. Superman telah dikawal mindanya oleh White Martians dan hilang seketika. Freaky. Superman? Where's he going? Menyebabkan keadaan menjadi semakin kacau bilau. Dalam masa yang sama, siaran berita melaporkan huru-hara yang berlaku di seluruh dunia dan Question on menariknya, everyone's lips is, where is Superman? Meanwhile, we're getting reports that similar objects have landed all around the world. In Paris, Cairo, Malaysia. nama Malaysia turut disebut sebagai salah satu lokasi yang terjejas. Pelik kan? Bila sebut Malaysia je, mesti nak tunjuk hutan. Apa? Diorang tak nampak ke? Punyalah banyak bangunan tinggi dekat Malaysia ni. 3. Kado The Right Answer. Senarai kali ini sebenarnya merupakan anime, tapi disebabkan ia merupakan cadangan dari korang, jadi fakta masukkan juga dalam senarai kali ini. Lagipun anime dengan kartun tu kan lebih kurang sama. Kado The Right Answer merupakan animasi berkonsepkan science fiction yang memfokuskan kepada pertemuan manusia dengan entiti dari dimensi lain. Cerita bermula apabila sebuah pesawat tiba-tiba dibekukan dalam satu kabus gergasi misteri dan muncul di lapangan terbang seorang pegawai kerajaan Jepun, Kojiro Shindo. 私は新藤幸次郎。私はヤハクイザシュンにな。 menjadi satu-satunya manusia yang berjaya berkomunikasi dengan makhluk dari dimensi lain bernama Yahakuiza Tsushina yang kononnya mahu membantu manusia dengan memberikan teknologi luar biasa. あなたはなぜこの宇宙に？世界を。 Namun teknologi ini memberi kesan yang besar kepada dunia dan mengakibatkan tekanan politik dari pelbagai negara ketika perbincangan antara negara sedang berlaku. Korang boleh nampak nama Malaysia dengan jelas terpampang dekat situ. 2. Jurassic World Chaos Theory. Salah satu cerita favorit Pak Tau sepanjang zaman. Ya. Punyalah tinggi sambutan cerita ni.
Silap-silap. Punyalah tinggi sambutan cerita ni. Sampaikan diterbitkan dalam bentuk animasi. Dan dalam salah satu animasi ni ada nama Malaysia. Dalam Jurassic World Chaos Theory episod ke-9 bertajuk Into the Fog, watak utama dalam siri ini terjumpa organisasi rahsia yang sedang melakukan operasi penyeludupan dinosaur secara haram. Kenji, look. Deceased? Why would someone sell a deceased? Definitely not deceased. Ketika mereka terjumpa seekor Velociraptor yang ditemui di gudang Department of Prehistoric Wildlife atau DPW, salah seorang watak bernama Darius Bowman mendakwa yang dinosaur itu akan dihantar ke beberapa negara. Raptors, Beckles, Spinaxes, all these ones? But who would want to buy this many dinos? I thought it was small scale at first, but these... they're going all over the world. The Netherlands, Saudi Arabia, Malta. What? Malaysia. Dan salah satunya adalah Malaysia. Bangga betul kan? Tapi apa yang lagi menarik, pada tahun 2022, DPW membuat hantaran yang Malaysia, salah satu negara tempat dinosaur jenis Parasaurolophus dijumpai berdasarkan Dino Tracker. Bukan semua negara dapat muncul dalam franchise Jurassic Park tau. Terbaiklah. 1. Marvel Anime Blade. Kalau korang peminat superhero Marvel, mesti korang kenal dengan Blade kan? Watak Blade ni pertama kali difilmkan pada tahun 1998. Dan pada tahun 2011, ia dijadikan siri animasi bertajuk Marvel Anime Blade, hasil kerjasama antara Madhouse dan Marvel Entertainment. Cerita ini mengisahkan tentang Eric Brooks yang kehilangan ibunya akibat diserang oleh vampire. Namun disebabkan waktu itu Eric masih dalam kandungan, darah vampire itu masuk ke dalam ibunya dan bercampur dengan Eric, menyebabkan dia memiliki ciri-ciri unik, iaitu separuh manusia dan separuh vampire. Untuk membalas dendam, Eric menjadi seorang pemburu vampire dikenali sebagai Blade dengan satu misi, iaitu mahu menghapuskan semua vampire yang ada di dunia. Tapi apa yang menarik, dalam episod ke-7 siri ini, kumpulan vampire jahat menggunakan polong. Mr. Frost thought it might be useful to help you deal with the Daywalker. It's called a Polong, a vampire native to Malaysia. Sebagai salah satu alternatif untuk mengalahkan Blade. Malah Blade dan kawan-kawannya siap terpaksa bertarung dengan polong ni lagi tau. Patutnya Blade kena belajar cara ruqyah baru boleh menang. Tapi itulah, tak boleh cerita lebih-lebih sebab diorang dah tak kena ikat dah. Apa lagi kata luar negara yang ada sebut pasal Malaysia yang korang tahu? Cuba komen di bawah. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih Fakta ucapkan atas sokongan dan cadangan korang semua. Jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum semua, bye.